perlukan ini, dapat yang ini. Kawan ni perlukan ini, dapat yang ini. Perut aturkan benda itu, seluruh badan dia atur. Siapa punya arahan itu? Bukan arahan manusia. Manusia tak ada kuasa, tuan-tuan. Manusia tak ada langsung sebarang daya upaya. Yang buat benda itu ialah Allah. Semahada, kamilah, Allah lah yang memberi hidayah. Cuba tuan-tuan tanam pokok durian. Kenapa keluar pokok durian itu buah durian? Kenapa tak keluar buah lain? Ataupun tuan-tuan tak tahu buah apa yang nak timbul daripada pokok durian? Kamu tanam pokok apa, Mat? Pokok durian. Nanti buah apa gamuknya keluar? Ya entahlah lagi, tanamlah dulu, kita tengoklah keadaan. Tak ada, tuan-tuan, confirm buah durian keluar. Allah atur dah elok-elok. Tapi manusia tak faham aturan Tuhan, peraturan Tuhan. Dia sanggup menolak hukum yang Allah Ta'ala buat, hukum yang Allah Ta'ala bagi. Sifat seperti ini hanya wujud kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Tunggal dan Maha Agung. Dan sifat inilah yang diingkari oleh orang bodoh, orang dungu, orang yang sesat dan orang ingkar. Allah Ta'ala menyebut lagi, Fir'aun berkata dalam surah Al-Qasas ayat 38, Ya ayyuhal malak ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai pembesar-pembesarku, wahai penasihat-penasihatku, aku tidak tahu ada Tuhan selain daripada aku. Adakah Tuhan lain? Dia punya rasa dia tu Tuhan, sampai dia boleh tanya dekat menteri-menteri dia, ada Tuhan lain kah? Menteri tu pun jahat. Tak ada, tuanku lah Tuhan. Ni semua penasihat 25% ni. Fir'aun tu jadi jahat pasal penasihat dia jahat. Kita pun boleh jadi jahat kalau tuan-tuan dapat penasihat yang jahat. Sidik Sigaraga tu asalnya baik, tapi pasal dapat penasihat jahat. Penasihat nama apa? Lupa lah pun. Tuan penasihat apa tu? Mr. Kontok, Mr. Hitler. Jahat lu. Dia tu lah punya Pak Zaid. Jadi jahat sekali Ahmad Nisfu. Penasihat tuan-tuan pun baik, tapi tuan-tuan boleh jadi jahat kalau dapat penasihat yang jahat. Dan penasihat ni berbagai-bagai jenis, tuan-tuan. Ada yang jenis tak semayang, malah ada penasihat yang jenis semayang. Yang tu lagi bahaya. Lagi bahaya. Yang tak semayang tu tahu dah tak semayang. Besok ada kuliah subuh, Mat? Ada. Aku tak mau pi, hang nak pi, aku tak mau pi. Pasal apa hang tak nak pi? Aku pun tak sembahyang. Aku nak tidur puas-puas, besok cuti. Itu penasihat jahat, confirm tak sembahyang. Penasihat yang lagi teruk ialah penasihat yang sembahyang. Besok ada kuliah subuh, ada ustaz mana? Ustaz Kazim. Aku tak pi, aku pergi sembahyang tempat lain. Pasal apa? Oh, dia ni lalang. Itu penasihat paling jahat. Berapa ramai yang terpengaruh, yang terikut dengan penasihat yang paling jahat? Tuan-tuan takkan terikut dengan nasihat makruf. Kutu dadah, tuan-tuan tak terikut. Tuan-tuan takkan terikut dengan nasihat orang tak semayang, nasihat tukang minum arak, nasihat penzina, nasihat penikam nombor. Tuan-tuan tak ikut. Tapi tuan-tuan ikut penasihat yang pakai jubah dan pakai serban. Takkan ustaz tu nak bohong? Takkan dia nak bohong? Takkan ustaz pun tipu kitab depan dia? Sudah. Yang ni yang paling kita takut. Penasihat-penasihat yang bertopengkan agama. Penasihat-penasihat yang menjadikan agama sebagai senjata. Sebab itu tuan-tuan kaji betul-betul. Apabila dia bercakap, kaji adakah ianya berbetulan dengan Quran dan hadis, maka bolehlah diikut. Tetapi kalau ianya bercanggah dengan Quran dan hadis, jangan ikut. Berapa banyak hari ini kita hanya mengikut daripada luaran. Apa dia cakap kita rasa betul, tapi kita tidak mau rujuk kepada Quran dan hadis. Akhirnya kita akan terperangkap dengan fitnah, terperangkap dengan kata-kata. Penceramah yang baik, dia akan mendamaikan orang. Penceramah yang baik, dia akan menyuruh orang yang mengaji dengan dia supaya sangka baik dengan orang. Penceramah yang baik sentiasa memberikan kata-kata yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Semalam saya sebut dah di surah Al-Iman, hukum menziarah orang sakit. Kadang-kadang jiran kita sakit, kita tak ziarah. Sebab ada orang mengajar, jangan ziarah.
Buat apa dia ziarah? Tak ingat masa hari tu, election hari tu. Dia buat apa kat rumah dia? Bukan dia buat ceramah kat rumah dia ke? Jangan duk pergi ziarah dia. Itu karap punya tu. Kalau dah tok guru bercakap macam itu, anak buah yang takkan nak ikut. Ini penyakit yang bahaya. Sedangkan dia jiran. Dia jiran kita lain. Tok guru dia balik rumah dia. Dia tidur di rumah dia. Kalau kita sakit, ada dia mai tolong kita? Tak, jiran dulu. Jiran tu belah mana tu hai dia. Tapi kerana dia sakit, aku pergi tengok. Bukankah itu yang Nabi buat? Orang Yahudi sakit, Nabi ziarah. Orang kafir sakit, Nabi pergi bagi ubat. Nabi masak makanan pada Yahudi, Nabi suap di mulut orang Yahudi. Itulah kata-katanya yang terbaik. Ziarah lah, mudah-mudahan dia berubah. Orang tak pernah ke surau, berapa banyak ustaz pesan. Dia tak pernah pijak surau. Kenapa kita nak pijak rumah dia? Apa hinau masjid? Apa mulia rumah dia? Saya tak mau pergi. Akhirnya langsung dia tak datang surau sebab kita boikot dia. Saya dah sebut semalam, kalau dia sakit, orang tak pernah datang surau, sakit, tuan-tuan, kita ahli jemaah paling awal kena sampai. Kita lap badan dia, isteri mati, anak-anak tak pedulikan dia. Ambil kain tuala, basahkan dengan air, lap badan dia. Kamu tak mandi ke yuk? Tak boleh berjalan, nak mandi apa? Lap badan dia. Tengok tempat dia muntah, mangkuk muntah dia tu, tak buang-buang, ambil picit hidung pergi buang. Tu saya tunjuklah picit hidung tu, malu dia pula. Pergi buang dalam tandas, pam, cuci lain, bubuh kain, bubuh plastik, letak tepi dia. Mat, kau nak muntah-muntah situ. Aku masak nasi kamu, Mat. Kamu nak makan apa? InsyaAllah tuan-tuan, dalam hati ni dia menangis. Kadang-kadang menangis tu sampai keluar air mata, dia keluar air mata. Aku tak pernah pergi surau, tapi kenapa hampa buat baik pada aku? Akulah yang bantah kuliah subuh tiap-tiap pagi itu bisin. Kenapa hampa buat baik pada aku? Akulah yang pergi lempar hari itu. Masjid hampa tu aku lempar. Pasal apa hampa baik dengan aku? Sudahlah mak, hak lama-lama tu sudahlah. Manusia mana tak buat salah. Kami mari ni pasal kamu jiran kami. Dah rehat, nanti kami masak kanji dekat kamu. InsyaAllah kalau Allah izin dia sembuh tuan-tuan, dia orang paling setia dengan masjid. Yang ni yang disuruh. Sebab itu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah menghadap Firaun. Apa untung menghadap Firaun? Takkan Allah tak tahu Firaun tu jahat? Allah tak tahu ke Firaun tu akan menolak Nabi Musa? Allah tahu lah. Allah tahu benda sekarang, benda dulu, benda akan datang. Allah tahu lah. Tapi kenapa Allah kata Firaun? Nabi Musa, Nabi Harun menghadap Firaun. Izhab ila Firaun. Pergi kamu wahai Musa kepada Firaun. Takkan Allah tak tahu Firaun tolak Nabi Musa? Tahu. Kenapa Allah pergi juga? Dia memberi pengajaran kepada kita. Dia beri pengajaran pada kita. Walaupun ada orang macam itu, jalan. Pasal apa kita nak boikot? Ini tuan-tuan kena fikir. Pasal apa boikot? Pasal ada ustaz mengajak, jangan duduk pergi. Masjid kita pun tak mai, kuliah pun tak mai, kita nak pergi baca doa rumah dia. Pirah. Itu nama dia penasihat tak betul. Dia tak menggunakan hujah daripada Quran. Abu Talib bapa saudara Nabi tak nak masuk Islam. Nabi masih bisik kalimah syahadah di telinga dia. Tak mau masuk Islam. Nabi Muhammad berdakwah sampai mati sama Allah. Dia tak pernah kata mampulah hang baik dengan aku tapi tak mau ikut aku. Tak. Dia tetap berdakwah pada Abu Talib. Bila Abu Talib dengar Nabi Muhammad bisik, dia tengok Abu Lahab, tengok Nabi Muhammad, tengok Abu Lahab, lah mati dalam keadaan tak beriman pada Allah. Tapi Nabi masih berdakwah. Jadi ini tuan-tuan yang kita kena faham. Konsep dakwah ini bukan penceramah saja, bukan baca kitab saja. Konsep dakwah juga ialah ziarah menziarah, tolong menolong, bantu membantu. Dan Nabi kata konsep ziarah tu memadai dengan salam. Balik sekali lagi depa lepak relax, duk siram pokok, lap kereta, balik jogging, assalamualaikum. Sudah. Tu saya cakap banyak, assalamualaikum. Awal jogging ni dah, assalamualaikum. Berapa kilometer dapat hari ni? Sudah. Itu dakwah dah. Lain kali depa beringat, lain kali depa tahu. Yang ni tuan-tuan mengikut kemampuan tuan-tuan.
Dakwah ni adalah mengikut kemampuan. Ada orang tak berani